sebelum korang gatal tangan nak beli MacBook Neo, sabar jap. Kita kena compare dengan MacBook dan juga iPad lain dulu. Sebabkan dia line up MacBook yang paling murah, mesti ramai nak beli. Lagi-lagi sebab ada warna pink. Tapi korang perasan tak, dia pakai chip A18 Pro, bukan M. Biasa chip A ni diguna dalam iPhone, iPad dan juga iPad mini. Kalau chip M ni pula ada pada MacBook Air, MacBook Pro, iPad Air dan iPad Pro. So MacBook Neo ni tak power lah. Jawapan pendek dia, yes. MacBook Neo ni bukan untuk heavy laptop user. Kalau korang ni student uni, subjek korang tu banyak kena buat essay writing ke, spreadsheet ke, memang sesuai. Kalau korang ni budak sekolah yang tengok YouTube ke, Google Classroom ke, atau korang ni CEO macam kat TV3 punya cerita tu, setakat masuk office, buka laptop, lepas tu tutup, laptop ni memang sesuai. Tapi nak buat semua tu, guna iPad pun boleh kan? Jawapan dia, yes, betul. Tapi iPad tak akan pernah sama dengan laptop. iPad tu just iPhone korang, cuma saiz besar, lepas tu boleh guna Apple Pencil. MacBook Neo ni laptop tapi guna chip iPhone sebab A18 Pro tu chip yang sama dengan iPhone 6 Pro. Dan sebenarnya sangat powerful. Guna power consumption yang rendah dan bateri dia tahan lama. Skrin 13 inci Liquid Retina display, bateri tahan sehingga 16 jam, kamera 1080 pixel. Tapi apa yang kurang dengan MacBook ni? Dia cuma ada 8GB RAM dan ada dua pilihan storan, 256GB tak ada Touch ID, kalau 512GB pula ada Touch ID. Bila dah muncul MacBook Neo ni, mulalah orang tak nampak MacBook Air dan juga iPad. Atau dia akan jadi line up macam iPhone E series. Ada orang guna tapi tak banyak. Tapi ada satu produk Apple yang sama harga macam MacBook Neo ni, iaitu Mac Mini. Lagi power, cuma monitor, keyboard dan mouse kena beli sendiri. Dan dia tak portable sebab dia desktop. Kalau nak beli iPad pula, sekali dengan Magic Keyboard tu, harga dia lagi mahal daripada MacBook Neo. Jadi soalan dia sekarang, korang akan pilih MacBook Neo yang sangat basic sebab harga dia murah, atau sanggup nak spend lebih dengan kualiti yang puas hati, macam MacBook Air, MacBook Pro atau iPad Air dan iPad Pro? Cuba komen kat bawah.